Afnan Hamimi tepis dakwaan 4 negeri SG4 tidak tunjuk perubahan signifikan. Bersatu Sabah kritik PM Anwar membisu isu skandal rasuah yang melanda negeri itu. Syazwani Noh tegaskan perjuangan Melayu tidak harus terikat dengan UMNO sahaja. PM Anwar beritahu sistem MAHB diserang penggodam tuntut $10 juta. UMNO bahagian Tapah lapor polis nafi terlibat pemasangan kain rentang bebas Najib. PDRM ingatkan orang ramai tidak main mercun, elak kejadian tidak diingini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstab News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstab Malaysia. Seorang pemimpin Perikatan Nasional PN menolak dakwaan 4 negeri yang ditadbir gabungan pembangkang tidak menunjukkan perubahan signifikan dari segi ekonomi dan pembangunan. Bercakap kepada FMT, Ketua Pemuda PN Afnan Hamimi Taib Azamuddin berkata, pertumbuhan ekonomi Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis menunjukkan peningkatan setiap tahun walaupun kurang mendapat sokongan Putrajaya yang merumitkan keadaan termasuk hal berkaitan kemasukan pelabur. Katanya tidak benar negeri ditadbir pembangkang atau dikenali sebagai SG4, State Government 4, tidak menunjukkan sebarang perubahan dari segi ekonomi dan pembangunan. Ahli Parlimen Alor Setar itu juga berkata, rekod PN mentadbir Putrajaya selama 33 bulan sebelum ini, termasuk menangani isu berkaitan kos sara hidup rakyat, menunjukkan gabungan tersebut mampu mentadbir dengan baik. Sebelum ini, Naib Presiden PKR Nik Nazmini Ahmad dilaporkan berkata, PN perlu menunjukkan kemampuan menguruskan ekonomi dan membangunkan 4 negeri ditadbir mereka untuk dijadikan contoh bahawa gabungan itu layak mentadbir Putrajaya termasuk menyelesaikan isu kos sara hidup rakyat. Katanya, ketika ini Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis yang ditadbir pembangkang tidak menunjukkan sebarang perubahan signifikan dari segi ekonomi dan pembangunan. Bersatu Sabah mengkritik Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas memuji secara terbuka Ketua Menteri Sabah Haji G. Noor pada 22 Mac lalu. Menurut Ketua Penerangannya, Suhaimi Buang, memang semasa majlis itu Datuk Seri Anwar menyentuh masalah kemiskinan tegar, masalah jalan raya dan kemudahan asas lain, namun isu rasuah yang hangat diperkatakan tidak disebut langsung. Katanya dalam satu kenyataan, berdasarkan maklumat serta rakaman video yang tular, Haji G terpalit dengan dakwaan skandal rasuah bersama 8 adun dan seorang speaker Dewan Undangan Negeri Sabah. Sejak Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri, memerangi rasuah dikatakan menjadi matlamat utamanya. Namun katanya, beliau tiba-tiba menjadi bisu dan buta berhubung skandal rasuah Sabah langsung tidak membangkitkan isu berkenaan semasa berucap dalam majlis rasmi di Sabah pada Sabtu lalu. Paling mengecewakan sekali apabila Perdana Menteri secara terbuka berterima kasih kepada Haji G, seorang ketua kerajaan negeri yang dikaitkan dengan skandal rasuah terbesar dalam sejarah Sabah. Ketua Penerangan Sri Kandi Parti Perubumi Bersatu Malaysia Bersatu, Nurul Syazwani Noh berkata, perjuangan Melayu tidak seharusnya terperangkap dalam mentaliti yang lama menganggap UMNO sebagai satu-satunya wadah untuk membela kepentingan rakyat. Beliau menegaskan pemimpin Melayu perlu menghentikan budaya menyalahkan satu sama lain jika benar-benar ikhlas dalam memperjuangkan bangsa. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang itu, retorik lama yang hanya membawa kepada perpecahan politik perlu dihentikan segera agar usaha membela rakyat tidak dihalang oleh dendam politik sempit. Tegasnya, menurut Syazwani, berjuang bukan kerana parti tetapi kerana rakyat. Beliau turut menyeru agar pemimpin politik Melayu mengetepikan ego dan kepentingan peribadi demi memastikan agenda perpaduan dan pembangunan rakyat terus diperjuangkan.
Terdahulu, Ketua Penerangan UMNO Negeri Sembilan Ismail Lassim menyeru pemimpin bersatu kembali ke pangkuan UMNO dan mengakui kesilapan mereka sekiranya benar-benar ikhlas dalam memperjuangkan bangsa Melayu. Sistem Digital Malaysia Airports Holding Berhad MAHB baru-baru ini diserang oleh penggodam yang menuntut $10 juta menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam ucapannya pada sambutan Hari Polis ke-218 di Kuala Lumpur, Datuk Seri Anwar mendedahkan bahawa serangan cyber itu berlaku 1-2 hari lalu. Bagaimanapun, katanya, kerajaan memutuskan untuk tidak tunduk dengan penjenayah itu dan sebaliknya merancang untuk memperuntukkan lebih banyak dana untuk mempertingkatkan keselamatan sistem cyber Malaysia. Menurut Datuk Seri Anwar, negara ini mungkin tidak akan selamat sekiranya pimpinan dan sistemnya mengizinkan untuk tunduk pada ultimatum, kata dua penjenayah atau pengkhianat dalam atau luar negara. Walaupun mengakui keputusan sedemikian ada risikonya, Datuk Seri Anwar berkata kejadian tersebut membuktikan keperluan negara untuk memperuntukkan lebih banyak sumber kepada polis dan bank negara, antara lain untuk mempersiapkan diri melawan penggodam. Semalam, bekas ahli Parlimen Wangsa Maju Wee Cho Keong dalam satu catatan di laman X mempersoalkan jika MAHB menjadi mangsa serangan cyber sehingga mendakwa ada gangguan dalam sistem di KLIA dan KLIA-2. Butiran maklumat adalah terhad walaupun di media sosial, tetapi menurut Wee dan sekurang-kurangnya satu hantaran di media sosial, difahamkan paparan maklumat penerbangan adalah antara yang terjejas. Walaupun terdapat lambang UMNO pada kain rentang itu, tetapi parti sama sekali tidak terlibat. Itu yang ditegaskan ahli jawatankuasa UMNO bahagian Tapah, Syed Afzal Rizal Syed Salim, sekaligus membuat laporan polis DIPD Tapah menafikan terlibat dalam pemasangan kain rentang bebas Najib hormat titah addendum seperti yang dikesan di beberapa lokasi di Air Kuning. Menurutnya, semakan segera telah dilakukan dan mendapati tiada mana-mana ahli di peringkat bahagian dan cawangan mengeluarkan kain rentang tersebut. Ia bermakna ada pihak tidak bertanggungjawab cuba menyebar fitnah dan berniat jahat terhadap UMNO dan Barisan Nasional BN. Dia berkata, UMNO bahagian Tapah sentiasa berpegang dan menghormati institusi kehakiman terutama dalam isu pembebasan Najib Razak. Sinar harian difahamkan semua kain rentang tersebut telah pun diturunkan Majlis Daerah Tapah. Polis Diraja Malaysia PDRM mengingatkan orang ramai supaya tidak bermain mercun bagi mengelak kejadian tidak diingini yang boleh mengancam keselamatan diri dan masyarakat. Bercakap kepada Berita Harian, Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein berkata, aktiviti itu berisiko menyebabkan kecederaan serius, kebakaran serta gangguan ketenteraman awam. Pihaknya mengingatkan bahawa bermain mercun tanpa kebenaran adalah satu kesalahan mengikut Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957. Katanya, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara atau denda berat. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.